Dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara untuk kita remove background gambar yang telah kita upload tadi. Okey, mula-mula kita pergi ke create, kita pilih photo editor, kita klik gambar yang kita baru upload tadi, double klik dan anda tekan create design. Dia akan keluar baru kat sini. Kalau kita nak remove background gambar yang kita baru upload, memang ada satu option dekat atas ni, tool ni, BG remover ni, bermaksud background remover. Tapi anda nampak simbol crown, bermaksud anda kena subscribe. Jadi cara mudah untuk anda remove background ada dua cara. Satu cara ialah anda pergi ke apps, tekan sekali, dekat kotak cari ni, anda klik dan anda type background remover. Anda tekan enter dan anda tengok dekat sini ada beberapa option yang diberi. Kalau dia tak ada tanda crown tu, maksudnya dia percuma untuk anda guna. Tapi dia ada limit sebenarnya. Anda boleh cuba satu. Contohnya background remove it ni. Klik dia. Dan gambar kita tu keluar kat sini sebab anda select sekarang ni. Katakan kita tak select. Kita tekan luar ni. Dia tak ada. Anda kena choose file. Choose file ni maknanya anda kena upload. Jadi anda select ni. Select image ni sampai ada keluar biru kat tepi ni. Baru gambar tu keluar kat sini, anda tekan generate. So, akan ambil masa sikit, jadi anda kena tunggu. Okey, sekarang anda tengok gambar ni tak boleh di remove background dia sebab zero credit sebab saya pernah guna sebelum ni. Ya. Jadi kita kena manage subscription kat sini, saya rasa tak perlu. Kita patah balik ke apps ni, kita tap lagi background remover ni. Okey, option kedua anda gunakan background cleaner ni yang ada gambar calculator ni, anda tekan sekali dan anda tekan open. Open ni sebab anda baru pertama kali gunakan. Jadi anda tekan dan gambar kita dah dipilih di sini. Use one of 10 credits. Maknanya dia bagi kita 10 kali cubalah. Jadi anda erase background sekarang ni. So bila anda tekan, dia dah makan satu kredit. Kita tengok jadi tak jadi. Okey, sekarang dia dah remove. Untuk anda besar dan kecilkan gambar ni, dalam tempat yang kita edit ni, anda hanya perlu tekan control dan scroll up dan anda boleh tengok. Untuk zoom out, anda tekan control dan scroll down. Okey, ini dia dah remove. Okey lah, walaupun tak smooth ke apa ke, anda boleh tengok sini kredit saya dah mula tinggal 9. Okey, jadi itulah cara pertama untuk kita remove background. Anda jangan lupa pergi ke apps, type background remover. Anda boleh cuba salah satu sini, tapi dia ada limit. Biasanya 10 kali dia bagi anda buat. So bila dah habis satu, anda pergilah yang kedua ni cuba.